Hai, Assalamualaikum. Nama saya Lailatul Nazira binti Muhammad Hashim. Saya memegang nombor metrik A24HP0066. Pertama sekali, Artificial Intelligence iaitu AI yang saya pilih ialah MacGPT. Apa itu MacGPT? MacGPT ialah model kecerdasan buatan AI yang direka khas untuk membantu menyelesaikan masalah matematik. Ia berfungsi seperti ChatGPT tetapi dengan keupayaan tambahan untuk memahami, menerangkan dan menyelesaikan soalan matematik. Seperti di dalam gambar yang saya sediakan di sini, berikut merupakan tools dalam MacGPT. MacGPT boleh membantu dalam menghasilkan video pembelajaran, ujian latihan, panduan belajar, memplot graf dan menghasilkan kad imbasan berdasarkan topik yang diinginkan oleh pengguna. Seterusnya, kita pergi pula kepada konsep matematik yang saya pilih iaitu ungkapan algebra, di mana standard pembelajarannya ialah ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Seterusnya, standard kandungan ialah mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Takkan tu pun tak tahu. Awak ni kan dah banyak kali saya cakap. Okey, mari kita lihat bagaimana untuk menggunakan MacGPT dalam menerangkan konsep dalam topik ungkapan algebra. Pertama sekali, murid boleh klik tool video dan murid boleh meminta MacGPT untuk membuatkan video penerangan tentang topik ungkapan algebra. Setelah itu, murid perlu menunggu seketika untuk menunggu video penerangan siap dihasilkan. Okey, jom kita tengok. Welcome to this lesson on how to multiply and divide algebraic expressions. First, we'll look at multiplication of monomials, then we'll explore division of monomials. Let's start with multiplication. Multiply 2s squared t by 3st cubed. First, multiply the numerical coefficients. 2 times 3 equals 6. Next, multiply the s factors. S squared times s to the first equals s to the power of 3, because you add exponents 2 plus 1. Then, multiply the t factors. T to the first times t cubed equals t to the fourth, because 1 plus 3 is 4. Combining all parts together, we get 6s cubed t to the fourth. Now let's look at division. Divide 3p to the fourth q squared by p squared q. First, divide the coefficients. 3 divided by 1 is 3. Next, divide the p factors. P to the fourth divided by p squared equals p squared because you subtract exponents 4 minus 2. Then, divide the q factors. Q squared divided by q to the first equals q to the first because 2 minus 1 is 1. Combining all parts together, we get 3p squared q. To summarize, when multiplying monomials, multiply coefficients and add exponents. When dividing monomials, divide coefficients and subtract exponents. Practice these rules to become confident in manipulating algebraic expressions. Selain itu, murid juga boleh klik tool study guide dan kemudian copy paste soalan yang dikehendaki. Dan tidak sampai 1 minit pun, MacGPT boleh membantu dalam menerangkan jalan penyelesaian dengan cepat. Berdasarkan soalan iaitu 12M kuasa 4 N kuasa 5 darab 3 MN kuasa 5. Kita dapat lihat cara untuk memudahkan ungkapan tersebut telah dibahagikan kepada langkah-langkah yang jelas. Bermula dengan langkah 1, darabkan nombor biasa iaitu koefisien 12 darab 3 sama dengan 36. Dan langkah 2, darabkan pemboleh ubah dengan menambah eksponen bagi pemboleh ubah yang sama iaitu untuk M kuasa 4 darab M kuasa 1 bersamaan dengan M kuasa 5 dan N kuasa 5 darab N kuasa 5 bersamaan dengan N kuasa 10. Dan seterusnya kita memperoleh jawapan iaitu 36 M kuasa 5 N kuasa 10. Begitu juga dengan soalan seterusnya iaitu 8P kuasa 9 Q kuasa 7 dibahagikan dengan 4P Q kuasa 6. Bagaimana untuk mempermudahkan soalan ini? Okey, langkah-langkahnya telah pun ditunjukkan iaitu bahagikan koefisien iaitu nombor depan 8 bahagi 4 sama dengan 2 dan langkah yang kedua ialah bahagikan pemboleh ubah P iaitu P kuasa 9 dibahagikan dengan P kuasa 1 dan kita dapat jawapannya ialah P kuasa 8. Seterusnya langkah ketiga ialah bahagikan pemboleh ubah Q iaitu Q kuasa 7 bahagi Q kuasa 6 sama dengan Q dan hasilnya kita akan memperoleh 2P kuasa 8 Q.
Tetapi kalau kita lihat di sini, terdapat satu tool iaitu Create Practice Questions. Apa yang kita boleh buat dengan tool ini? Okey, tool ini membantu murid untuk memahami dengan lebih mendalam tentang konsep ungkapan algebra dengan memberi latihan tambahan. Seperti yang kita lihat, satu soalan tambahan telah pun diberikan dan murid boleh mengisi masa lapang dengan menjawab practice questions ini. Murid juga boleh semak sekiranya jawapan dan jalan penyelesaian yang diperoleh adalah betul atau tidak dengan mengeklik option show steps. Mudah kan? Seterusnya, kita akan pergi pula kepada tool yang seterusnya iaitu practice test. Okey, menggunakan tool ini, murid boleh meminta MathGPT untuk memberikan soalan-soalan tambahan bagi topik ungkapan algebra dan untuk mengukuhkan kefahaman dalam topik ini. Murid perlu menaip sahaja berapa soalan yang diinginkan dan berkaitan topik apa. Contohnya di sini, saya meminta MathGPT untuk berikan 5 soalan latihan untuk subtopik mendarab dan membahagi ungkapan algebra. Dan tada! Siap 5 soalan tambahan. Seterusnya, murid bolehlah menjawab soalan-soalan yang diberikan mengikut masa dan kelapangan masing-masing. Setelah selesai menjawab, murid boleh semak berapa soalan yang dapat dijawab dengan betul dan sekiranya murid tidak dapat menjawab dengan betul, murid boleh semak jalan penyelesaian yang diberikan oleh MathGPT untuk penerangan yang seterusnya. Kesimpulannya, MathGPT adalah alat yang efektif untuk memperkenalkan dan mengajar konsep matematik. Ia juga dapat membantu murid untuk memahami suatu topik dengan cara yang berkesan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.